Sekolah Menengah Seri Tualang memang terkenal sebagai sekolah lama yang penuh sejarah. Bangunan Blok C, tempat kelas-kelas menengah atas, telah berdiri sejak tahun 1970-an. Walaupun sudah beberapa kali direnovasi, kelas 4 alam tetap dibiarkan kosong. Menurut cerita guru lama, kelas itu pernah menjadi lokasi kejadian yang tak pernah direkodkan rasmi. Tetapi semua orang tahu ada pelajar yang pernah hilang di situ tanpa jejak. Tapi itu cerita lama. Malam itu, Cikgu Remy langsung tak terfikir tentang kisah-kisah itu. Fikirannya hanya nak ambil balik laptop yang tertinggal dalam bilik guru. Hari sudah lewat. Jam di tangan menunjukkan 9.47 malam. Koridor Blok C, waktu malam sangat berbeza daripada waktu siang. Angin yang biasa sejuk terasa kaku, sunyi. Bunyi kipas siling yang selalu berpusing perlahan pun langsung tak kedengaran. Seolah-olah seluruh elektrik di blok itu terputus. Ketika melintas di tengah koridor, Cikgu Remy tiba-tiba terasa sesuatu. Seolah-olah ada orang ikut dari belakang. Tapi bila berpaling, koridor itu kosong. Cuma cahaya lampu hujung lorong yang berkelip-kelip. Semakin hampir dengan kelas 4 alam, jantung Cikgu Remy semakin laju. Pintu kelas itu seperti biasa tertutup rapat, tetapi ada sesuatu yang pelik. Pintu itu bergetar perlahan. Bukan sebab angin, bukan sebab bangunan lama. Ia bergetar seperti seseorang sedang cuba membuka dari dalam. Cikgu berhenti. "Jangan buat hal malam-malam begini," bisiknya pada diri sendiri. Tetapi tepat ketika cikgu ingin melangkah pergi, terdengar bunyi pintu terbuka. Pintu kelas 4 alam terbuka sendiri. Bunyi itu memecahkan kesunyian keseluruh blok. Cikgu Remy tersentak. Jelas di hadapan matanya, pintu itu terbuka tanpa sentuhan manusia. Perlahan semakin luas, seolah-olah mengalu-alukan seseorang masuk. Dari dalam kelas yang gelap ada satu benda. Susuk tubuh berdiri kaku, tinggi, sangat kurus. Mukanya tiada mata, hanya lekuk gelap. Tubuh itu berdiri menghadap dinding, seolah-olah sejak tadi menunggu. Jantung cikgu bagaikan berhenti, peluh menitis di belakang tengkuk. Cikgu undur beberapa langkah, cuba mengumpul nafas. Tapi tiba-tiba susuk itu bergerak. Bukan berjalan, tapi meluncur perlahan. Kaki tak tertapak ke lantai. Langkahnya tak berbunyi. Hanya bunyi seperti kain basah diseret. Sampai ke ambang pintu, tubuh itu berhenti. Kepala tipisnya condong ke kanan, kemudian ke kiri, perlahan, seolah-olah mengamati cikgu. Tiba-tiba ia bersuara. Suara itu seperti bisikan dari dalam dada berlubang. "Cikgu, kelas kita belum habis." Lampu koridor tiba-tiba padam seluruhnya. Gelap, senap. Hanya suara nafas benda itu semakin dekat, semakin kuat. Cikgu berpaling untuk lari, tetapi pintu kelas 4 tiba-tiba terhempas kuat dari arah belakang. Suara itu bergema satu blok. Dalam gelap yang total, cikgu dapat mendengar sesuatu dari dalam kelas. Ketukan perlahan tapi berkali-kali, seakan-akan meminta dilepaskan. Suara itu bukan satu, ada dua, kemudian tiga. Seperti ramai yang terperangkap di dalam kelas itu. Cikgu Remy berlari tanpa menoleh, turun tangga 2 anak sekaligus dan tak berhenti sampai ke kawasan lapang parkir. Dari luar bangunan, tingkat atas 4 alam malap. Tetapi cikgu nampak sesuatu. Ada bayang seseorang berdiri di tingkap memandangkan ke bawah. Dan bila cikgu berperhati betul-betul, bayang itu angkat tangan seperti mahu memanggil seseorang kembali. Sejak malam itu, setiap kali cikgu balik lewat, cikgu akan dengar benda yang sama. Dari hujung koridor Blok C, bunyi seperti ketukan, seperti ada yang sedang mengetuk dari dalam kelas. Dan kalau berhenti lama-lama, terdengar suara halus. "Cikgu, masuklah balik, kelas belum